Ramai yang masih belum faham tentang ilmu emas, walaupun dia dah beli 1 gram, dia akan sembang harga banyak kali nak tengok sama ada harga emas tinggi ataupun rendah. Sebab bila dia beli gram yang kedua, dia nak pastikan dia tak beli pada harga emas yang tertinggi. Tuan-puan kena faham, emas ni bukan terletak pada harga semata-mata tuan-puan. Emas ni terletak pada berat dan keturunannya sendiri. Selagi mana emas tu ada dalam milikan kita, selagi itu kita tak akan rugi, bahkan kita tetap kaya. Pengalaman saya 9 tahun bersama Public Gold ni tuan-puan, belum pernah lagi saya jumpa orang yang jatuh miskin disebabkan simpan emas yang terlalu banyak. So, tuan-puan janganlah peduli pada harga emas tu, namun tuan-puan pentingkan lagi pada matlamat. Letakkan matlamat tuan-puan, 1 keluarga 1 kilo emas. Bila jumlah emas kita dah banyak, kita confirm kaya, insya-Allah. Sebaliknya, orang yang sibuk tentang harga ni akhirnya tak ke mana-mana pun tuan-puan. Emas pun tak ada, dia takut nak beli, dan duit pun tak ada sebab dia tak simpan. Itulah yang saya perhatikan sejak saya terlibat dengan jual beli emas pada tahun 2015 dahulu. Pastikan tuan-puan mula menabung emas dengan ikut bajet masing-masing. Nak menabung emas dengan Public Gold, isi beg biru di bawah ataupun tuan-puan boleh rujuk pin video yang saya dah buat.